Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli zawratin alfa marah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibali fa abawna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, yakni Allah Ta'ala, telah kemukakan tanggungjawab, yakni amanah kami kepada langit dan bumi serta gunung ganang untuk memikulnya. Maka mereka, yakni langit, bumi, gunung ganang, enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya. Dan pada ketika itu manusia dengan persediaan yang ada padanya sanggup memikulnya. Ingatlah, sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara-perkara yang tidak patut dikerjakan. Maka dalam ayat ini menceritakan tentang amanah. Amanah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada langit, bumi, gunung ganang untuk memikul amanah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka semua, iaitu gunung ganang dan seumpamanya itu, tidak mampu ataupun tidak ingin memikulnya kerana bimbang takut tidak dapat menyempurnakannya. Lalu amanah itu diberi kepada manusia. Dengan amanah itulah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan amanah itulah kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan manusia melakukan kezaliman. Kebanyakan manusia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah sesiapa yang Allah beri kepada dia orang yang berjaya memikul amanah dan menunaikannya. Al-Imam Qurtubi berkata, amanat itu merangkumi semua tugas suci agama. Ya, dimasukkan amanah semua tugas-tugas agama, termasuk sembahyang, zakat, haji, puasa, infak fisabilillah dan seumpamanya. Maka dikatakan bahawa ini adalah pendapat yang paling sahih, merangkumi semua tugas suci agama. Itu adalah pendapat kebanyakan ulama. Mereka hanya berselisih pendapat di dalam perinciannya sahaja. Ibnu Mas'ud berkata, dalam ayat itu amanah itu adalah amanah harta. Kata Ibnu Mas'ud, amanah harta seperti kiriman dan sebagainya. Dan diriwayatkan bahawa amanah itu ada di dalam seluruh ibadat fardu. Terutama adalah amanat mengenai harta. Dan Sayyidina Abu Darda berkata, memandikan jenazah juga termasuk dengan amanah. Maka amanah ini yang dipegang oleh kebanyakan ulama ialah semua tugas-tugas agama. Diberi harta, membelanjakan harta mengikut jalan agama. Diberi kesihatan, menggunakan kesihatan pada jalan agama. Diberi segala nikmat lidah, mata, telinga, tangan, kaki dan seumpamanya digunakan pada jalan agama. Diberi sihat tubuh badan, digunakan pada jalan agama. Diberi akal sehingga memahami ilmu, digunakan pada jalan agama. Ini adalah dia orang yang menunaikan amanah.
Maka amanah ini bukan perkara yang kecil, tetapi dipandang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar berkata, Abdullah Ibnu Umar berkata, yang pertama Allah ciptakan daripada manusia, diciptakan daripada manusia adalah kelaminnya, iaitu kemaluannya, sehingga digunakan pada jalan yang dibenarkan oleh syarak. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa seorang suami itu bersama dengan isterinya, maka dia mendapat pahala. Lalu sahabat bertanya, kalau bersama dengan isterinya mendapat pahala juga ke ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, kalau diletakkan kepada perkara yang haram, jadi zina ataupun jadi dosa, tidakkah ia berdosa? Yes, memang berdosalah. Kalau begitu diletakkan yang halal menjadi pahala. Itu juga amanah sebenarnya. Maka selanjutnya ia berkata, ini adalah amanah yang dititipkan kepada anda, yakni kepada kita semua, yang disimpan kepada kita. Jadi janganlah kita menggunakannya kecuali pada jalan kebenaran. Jika tidak menjaganya, jika kita menjaganya, berarti kita telah menjaga diri kita sendiri, berarti kita telah menjaga amanah. Alhamdulillah, Allah memberi telinga, maka telinga mendengar perkara-perkara yang bermanfaat. Allah memberi tangan dan kaki, maka tangan dan kaki buat perkara manfaat. Masjid, maka kaki digunakan untuk pergi ke masjid. Maka demikianlah dikatakan bahawa kalau seorang itu menggunakan pada jalan yang Allah redha, dia adalah termasuk orang yang menunaikan amanah. Maka yang demikian, kelamin, telinga, mata, lidah, perut, tangan, kaki, semuanya adalah amanah. Maka tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Apabila Allah memberi itu semua, maka gunakan kepada kebaikan. Seorang lelaki yang saleh, ahli ibadat, satu hari Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikatku, yakni malaikat Israel, pencabut nyawa, hendaklah kamu mencabut nyawa lelaki yang saleh ini. Maka malaikat itu pergilah menunaikan tanggungjawabnya, mengikut perintah Allah. Maka ketika mana nak mencabut nyawa, seluruh ruang dan sudut tidak boleh dicabut, roh tidak keluar. Dicabut ikut kaki tak keluar, cabut ikut kepala tak keluar, ikut tangan tak keluar, ikut perut tak keluar, semua tidak keluar. Akhir sekali malaikat Israel berkata, ya Allah, engkau lebih mengetahui keadaan hamba-Mu itu. Lalu Allah mengatakan, bagaimana kamu boleh mencabutnya, sedangkan nak cabut ikut kakinya, kakinya tidak pernah digunakan pada maksiat. Nak cabut ikut tangannya, tangannya begitu. Nak cabut ikut telinganya pun begitu. Cabut ikut perutnya, semuanya kepada ketaatan kepada Allah. Oleh kerana itu, ada satu ruang sahaja, yakni pada ubun-ubun kepala. Tidaklah dia sujud kecuali kerana aku, yakni kerana Allah. Maka kamu cabutlah rohnya mengikut ubun-ubun kepala, sehingga roh tadi dicabut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa orang yang soleh dijaga oleh Allah taala, sehingga tidak mereka menggunakan anggotanya kecuali kepada jalan kebaikan. Maka demikianlah Allah memberi kepada kita mata, telinga, perut, tangan, kaki dan seumpamanya. Itu merupakan amanah. Maka pastikan kita kena lihat anggota-anggota kita, pastikan gunakan kepada jalan kebaikan. Al-Imam Hasan Basri berkata, amanah itu ditawarkan kepada langit. Amanah itu, segala tugas-tugas agama ini ditawarkan kepada langit. Sanggupkah kamu menunaikan hak-hak Allah Ta'ala? Diberi juga kepada bumi, diberi juga kepada gunung. Apabila Allah tawar kepada mereka tugas-tugas mereka, amanah daripada Allah, maka bergetar semuanya.
Maka langit pun bergetar, bergegar langit, bumi pun begitu, termasuk dengan gunung ganang. Lalu Allah berfirman, jika engkau berbuat baik, wahai langit, wahai bumi, wahai gunung ganang yang ada di atas bumi, kalau kamu berbuat baik, kamu diberi pahala, diberi pahala. Akan tetapi kalau kamu buat jahat, aku azab pada kamu, kata Allah Ta'ala. Maka ketika itu langit, bumi, gunung mengatakan tidak, apanya? Tidak sanggup untuk menanggung tanggungjawab ini, amanah. Lalu Al-Imam Mujahid berkata, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, amanah itu ditawarkan. Amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Adam alaihissalam menerimanya. Lalu Allah Ta'ala berkata, engkau telah menanggungnya. Tidak terlepas kemungkinan bahawa penawaran amanat ini kepada langit, bumi dan gunung sebagai pilihan saja, bukan keharusan. Kalau Allah Ta'ala mengharuskan kepada langit, bumi, gunung untuk memikulnya, nescaya semua tidak akan menolaknya. Adapun Allah tawar langit, bumi, gunung, ini pilihan saja. Nak tolak tak apa, tidak mau tolak. Tapi kalau Allah perintah, kamu kena pikul, nescaya langit, gunung semua akan memikulnya. Tetapi Nabi Adam AS, ketika Allah Ta'ala tawar kepadanya, maka Nabi Adam terus menerima akan tanggungjawab itu. Maka kita anak cicit Nabi Adam AS, maka hendaklah memikul tanggungjawab ini, yakni menjadi hamba kepada Allah, melakukan tugas-tugas agama yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul. Para fuqaha dan lainnya berkata, penawaran amanat di dalam ayat ini adalah sebagai contoh saja, mengingatkan betapa besarnya fizikal langit, bumi dan gunung. Kalau langit, bumi dan gunung mampu memikulnya, maka semuanya akan merasa berat mengikuti syariat kerana adanya pahala dan hukuman. Taklif itu merupakan perkara yang besar sehingga langit, bumi, gunung tidak mampu memikulnya. Lalu demikianlah Allah Ta'ala tawar kepada langit, bumi, gunung ini untuk memikulnya. Lalu mereka merasa berat untuk memikulnya, rasa tidak sanggup untuk memikulnya. Lalulah Allah Ta'ala memberi kepada manusia, kerana amanah ini satu perkara yang besar, dan sesiapa yang memegang amanah ini, dia akan mendapat kemuliaan yang besar di sisi Allah. Maka dikatakan taklid ini merupakan perkara yang besar sehingga langit, bumi, gunung tidak mampu memikulnya. Akan tetapi akhirnya dibebankan ataupun dikenakan, diperintahkan kepada manusia. Allah berfirman, dipikullah amanat itu oleh manusia. Akhirnya manusia pegang amanah. Nabi Muhammad SAW pada mulanya diperintahkan sembahyang bukan 5 waktu sehari semalam, 50 waktu sehari semalam. 50 waktu sehari semalam Rasulullah SAW untuk dirinya dia boleh memikulnya. Sebab itu dia terus menerima 50 waktu sehari semalam. Namun setelah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memberitahu keadaan umat Muhammad SAW yang kemungkinan tidak mampu untuk pikul 50 waktu. Akhirnya dikurangkan sehingga menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa kata kena minta lagi. Tidak semua 5 waktu pun tidak semua yang mampu. Rasulullah SAW merasa malu dengan Allah, lalu mengatakan umatnya ini walaupun melaksanakan 5 waktu, tetapi dia mendapat fadilat seperti 50 waktu. Allah memberinya. Ini dalam bab sembahyang, maka demikianlah dalam bab zakat, dalam bab puasa dan seumpamanya, maka Allah memberi kepada manusia untuk memikul bebanan tadi, yakni ditaklifkan kepada mereka. Nabi Adam AS menerima amanah itu setelah ditebarkan benih keturunannya di dunia.
wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa nisaa. Maka daripada Nabi Adam dan Siti Hawa, maka Allah Ta'ala jadikan manusia semakin berkembang sehingga ramailah terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Lalulah dikatakan, yakni ketika keturunannya keluar daripada sulbinya, dipikulkan perjanjian itu kepada Allah. Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan juga amat bodoh. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu menzalimi diri mereka sendiri dan mereka dalam keadaan tidak memahaminya. Maka dikatakan bahawa di dalam memikul amanah itu ia menzalimi diri sendiri dan tidak mengetahui masuknya ke dalam amanah itu perintah Allah. Maka bagaimana menzalimi diri sendiri? Dengan tidak menggunakan anggota kepada kebaikan dan juga dengan tidak melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikira orang itu, manusia itu telah melakukan kezaliman. Oleh kerana itu, setiap daripada kita memikul amanah masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum ra'in an mas'uliyah. Sesungguhnya setiap daripada kamu itu pengembala, pemimpin, dan kamu akan ditanya daripada apa yang kamu pimpin. Jadi kita begitu, paling tidak kita menjadi pemimpin kepada diri kita sendiri. Kitalah yang menghalakan nak buat baik, nak buat buruk, nak jadi soleh, tanpa jadi soleh diri kita. Tapi kalau kita ada keluarga, kita pula pemimpin. Kita yang memimpin pula isteri kita, anak kita, nak jadi soleh ataupun tidak soleh. Kalau kita menjadi majikan, kita pula menjadi pemimpin, menentukan diri kita, ahli keluarga kita dan orang-orang di bawah kita. Kalau kita menjadi pemimpin, maka kita juga menentukan bagaimana dengan rakyat dan seumpamanya. Maka demikianlah amanah ini satu tugas yang amat besar sekali. Bahkan kalau direnung, kalau kita berjaya memimpin tu diri kita sendiri, alhamdulillah. Kita bimbang kadang-kadang berjaya memimpin diri sendiri, tetapi tidak berjaya pula memimpin ahli keluarga. Maka demikianlah besar dan beratnya tanggungjawab akan amanah tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam. Dikatakan kepadanya, yakni kepada Nabi Adam, ambillah amanah itu dengan segala yang dikandungnya. Jika engkau taat, Allah mengampunimu. Tetapi jika engkau derhaka, Allah akan mengazab kamu. Maka ditawar Nabi Adam. Ibnu Abbas mengatakan bahawa amanah itu ditawarkan kepada Nabi Adam. Lalu Allah berkata, wahai Adam, ambil amanah ini. Kalau kamu taat, kamu diberi pahala, kamu diberi nikmat. Tapi kalau kamu derhaka, kamu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam terus menjawab, saya menerimanya dengan segala yang dikandungnya. Hal itu hanya terjadi pada waktu bila? Pada waktu asar dan malam. Pada hari itu hingga ia memakan buah pokok itu. Sebelum dia, maknanya sebelum berlakunya Nabi Adam makan buah daripada pokok yang dilarang, Allah Ta'ala tanya, mu sanggup tak pikul amanah? Kerana Allah lantik Nabi Adam ini jadi khalifah. Mu sanggup tak pikul amanah? Sanggup. Maka bila sanggup, Allah Ta'ala kata, baik, kalau mu taat, mu dapat kebaikan, mu dapat pahala. Tapi kalau mu engkar, mu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Maka dalam keadaan macam itu, akhirnya dikatakan bahawa Nabi Adam telah makan buah daripada pokok tadi. Kalau Allah tidak memperbaikinya dengan rahmatnya, dia mengampuninya dan menunjukkannya, dan Allah akhirnya mengampunkan Nabi Adam AS dan Allah memberi rahmat kepadanya. Kata ulama, manusia yang pertama Nabi Adam AS. Manusia yang pertama tersalah, maknanya langgar perintah Allah, Nabi Adam. Maka sifat manusia memang tersalah. Tetapi Allah memberi Nabi Adam adalah manusia yang pertama yang kembali kepada Allah.
Manusia yang pertama bertaubat kepada Allah. Lalu ulama mengatakan sifat Nabi Adam itu dia punya pewarisan dia itu ataupun yang ditinggalkan Nabi Adam adalah bersifat taubat. Maka kesalahan itu sifat Nabi Adam, sifat manusia. Maka keutamaan itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam bertaubat kepada Allah, lalu Allah menerima akan taubat Nabi Adam alaihissalam. Maka amanah itu berkaitan dengan keimanan. Barang siapa yang menjaga amanah Allah, Allah menjaga keimanannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada keimanan bagi orang yang tidak menunaikan amanah, tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janjinya. Jadi tanda seorang itu beriman, dia memegang amanah. Maka kisah Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam alaihissalam dengan keindahan, dicipta daripada tanah dengan bentuk yang begitu indah. Lalu Allah berkata kepada para malaikat sekalian, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin jadikan Adam ini, manusia ini, yakni Nabi Adam sebagai khalifah. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, engkau nak jadikan Adam jadi khalifah, sedangkan Nabi Adam itu melakukan kerosakan atas muka bumi, dan dia pula maknanya menumpahkan darah, sedangkan kami para malaikat sentiasa bertasbih menyucikan kamu. Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Malaikat tahu mana Nabi Adam menumpahkan darah? Maknanya Nabi Adam duduk seorang diri lagi masa tu. Malaikat dah kata suka menumpahkan darah, suka melakukan kerosakan. Nah, malaikat itu tahu daripada mana? Kenapa malaikat kata begitu? Kerana Allah berfirman, wa ma khalaqtu jinna wal insa, aku jadikan jin dan manusia. Bermakna jin terlebih dahulu daripada manusia. Oleh kerana malaikat melihat sifat jin ini selalu menumpahkan darah, bermusuh-musuhan, lalu malaikat kata Adam nanti bermusuh-musuhan, menumpahkan darah. Akhirnya Allah mengajar Nabi Adam, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajar akan nama-nama. Lalu Allah Taala bentang summa aradahum 'alal malaikah. Lalu Nabi Adam bentangkan kepada malaikat tentang nama-nama. Akhirnya malaikat kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu kecuali apa yang kau beri pada aku. Ternyata dia mengakui Nabi Adam tinggi dengan sebab mulia, dengan sebab ilmu. Lalu Allah Ta'ala letakkan Nabi Adam, lalu didatangkan, diciptanya Siti Hawa duduk di dalam syurga. Bila duduk dalam syurga, Allah Ta'ala perintahkan, makna kamu boleh duduk dalam syurga ini, tapi wala taqraba hazihi syajarah, jangan hampir pokok ni. Fatakuna minaz zalimin, kalau kamu hampir dua-dua, kamu akan jadi orang zalim, makhluk Allah yang zalim. Akhirnya syaitan pun datang, fa azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Datang syaitan menggoda Siti Nabi Adam dan Siti Hawa, fa akhrajahuma, menyebabkan kedua-dua dikeluarkan. Nabi Adam ini seorang nabi, syaitan dia duk kecek, dia tipu kepada Nabi Adam. Apa dia kata pada Nabi Adam? Allah kata gimana? Allah Taala kata mu jangan makan pokok. Jangan makan, jangan hampir pokok, dan termasuk makan-makan semua tak boleh. Pokok pun tak boleh hampir. Tahu tak sebab apa? Mu nak duduk tak dalam syurga? Mana nak kekal tak duduk dalam syurga? Memang dah nak kekal duduk dalam syurga. Semua manusia yang duduk dalam syurga, dia nak duduk kekal. Semua manusia yang duduk dalam neraka, dia tak nak duduk kekal dalam neraka. Semua begitu. Maka Nabi Adam, dia nak duduk dalam syurga kekal. Lalu kata iblis bagi tahu, syaitan bagi tahu, sebenarnya Allah tak beri mu makan buah tu supaya kamu tak kekal dalam syurga. Kalau mu nak kekal, mu makan. Kata begitu. Apa kata syaitan? Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mahukah aku tunjuk kepada kamu satu pokok, yang mana pokok ini pokok syajaratil khuldi, pokok yang kekalkan kamu dalam syurga.
wa mulkin la yabla, kamu akan dapat kerajaan yang tak habis-habis. Oh, nak lah. Kalau begitu, akhirnya dimakannya buah tadi. Buah tadi dimakanlah yang menyebabkan dia terkeluar daripada syurga. Apa Allah berfirman? Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah Taala kata, wahai Adam, Siti Hawa, keluar kamu daripada syurga kedua-duanya. Qul nahbitu minha, ihbitu, jatuh, turun kamu daripada syurga kedua-duanya. Tetapi akan datang hidayat aku. Kalau kamu ikut hidayat aku, kamu tidak akan berduka cita. Antaranya Nabi Adam, dia bertaubat pada Allah. Nabi Adam sujud kepada Allah. Manusia pertama sujud, Nabi Adam. Manusia pertama bertaubat, Nabi Adam. Manusia pertama yang kembali wujud kepada Allah, Nabi Adam. Manusia yang melakukan kesalahan pertama, Nabi Adam. Tetapi Allah tunjukkan jalan bahawa dengan kembali kepada Allah bagaimana. Tengok Nabi Adam AS, dia bertaubat, dia sujud kepada Allah, minta Allah ampun. Allah tak beri jawapan. Lalu Nabi Adam berkata, maknanya aku bertawassul dengan Muhammad. Maka Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad, maka minta diterima taubat. Aku bertawassul dengan nama Muhammad, terimalah akan taubat aku. Allah bertanya, ya Adam, mu tahu mana nama Muhammad? Mu tahu mana nama Muhammad? Nabi Muhammad tidak diciptakan lagi, tidak ada lahir di atas muka bumi. Katanya Nabi Adam, ya Allah, ketika mana engkau meniupkan roh kepada aku, lalu aku dihidupkan, aku telah melihat di arasy Allah Ta'ala kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai sekarang kalimah ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bukan Adam Rasulullah, Idris Rasulullah, tidak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah mengatakan, oleh kerana engkau menyebut nama kekasihku, aku terima akan taubatmu. Maka taubat Nabi Adam pun diterima oleh Allah. Dan Nabi Adam rasa bersalah kerana apa? Dah dipikul amanah, jangan hampir pokok, maka dihampirnya pokok. Lalu Nabi Adam beri pesanan kepada kita semua. Apa kata Nabi Adam? Nabi Adam kata, kalaulah aku fikir dulu, nescaya aku tak makan buah. Kalau aku fikir dulu, kalau fikir betul-betul ni, aku tak makan. Nabi Adam pesan kita semua, wahai anak cicit aku, kata Nabi Adam, mu nak buat apa-apa fikir dulu, jangan tergesa-gesa. Yang kedua, Nabi Adam pesan, ni pesanan Nabi Adam ini. Nabi Adam pesan, kalau aku bertanya kepada yang lain, aku nescaya tidak dibenarkan makan. Maknanya apa? Maknanya kalau aku tanya malaikat, wahai malaikat, boleh makan ke tak boleh makan? Mana pandangan kamu? Boleh makan ke tak boleh makan? Nescaya malaikat tak beri makan. Lalu Nabi Adam pesan, nak buat apa-apa, tanya orang yang alim terlebih dahulu. Jangan buat dulu baru tanya. Maka ini pesanan Nabi Adam AS. Yang ketiga, kalau nak buat apa-apa, mesyuaratlah, jangan ikut kepala seorang. Maknanya nak buat apa-apa mesyuarat lu, panggil semua, tanya Siti Hawa, tanya malaikat-malaikat, ini bagaimana cadangan iblis suruh makan, betul ke? Maknanya kaji betul-betul dahulu. Akhir sekali, kalau aku buat begitu, nescaya aku tak makan. Tak makan. Maka begitulah antara pesanan Nabi Adam AS. Lalu Nabi Adam disebut nama Nabi Muhammad, Allah Ta'ala terima taubat. Lalu Nabi Adam kata, jangankan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad pun aku cemburu. Apa dia Nabi Adam cemburu umat Nabi Muhammad? 4 perkara kata Nabi Adam, aku cemburu kepada umat Nabi Muhammad. Yang pertama kata Nabi Adam AS, aku ini melakukan satu kesalahan saja. Satu kesalahan, aku buat kesalahan satu, Allah pisahkan aku dengan ahli keluarga aku, yakni Siti Hawa. Dengan satu kesalahan aku dipisahkan, dan aku mendapat tahu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan buat satu, beratus-ratus, beribu-ribu,
banyak macam mana kesalahan pun Allah tidak pisahkan dia dengan ahli keluarga. Walaupun dia buat dosa macam mana pun, isterinya ada samanya, anak dia ada samanya. Maka ini yang menyebabkan Nabi Adam cemburu dengan umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi Adam, aku ini buat salah dalam keadaan aku berpakaian. Hanya satu kesalahan saja, Allah cabut pakaian aku. Umat Muhammad buatlah kesalahan banyak macam mana, Allah tidak cabut pakaian mereka. Kata Nabi Adam. Yang ketiga, aku bertaubat kepada Allah Ta'ala sampai di Mekah. Aku bertaubat di Mekah. Hanya di Mekah saja Allah terima taubatku. Kalau aku duduk kat lain, taubat aku tak diterima. Hanya di Mekah saja. Umat Muhammad dia buat dosa kat mana saja, dia bertaubat di mana saja Allah terima. Hatta dia buat maksiat situ, dia minum arak, lepas minum arak akhir sekali mabuk, lepas mabuk pensan situ, dia terkejut tengok tempat minum arak, orang pun bagi nasihat, dia taubat situ le Allah terima. Maknanya umat Nabi Muhammad, Nabi Adam kata aku cemburu sungguh. Yang keempat kata Nabi Adam, aku buat satu je kesalahan, terkeluar aku daripada syurga. Umat Muhammad buat berpuluh-puluh, beratus, berjuta kesalahan, satu taubat je masuk syurga. Mana satu taubat saja boleh masuk syurga. Aku ini satu dosa saja keluar aku daripada syurga. Umat Muhammad bukan satu dosa, beratus, beribu, berjuta dosa pun dia boleh masuk syurga dengan satu taubat. Dengan sebab itu kata Nabi Adam, aku merasa cemburu dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada orang mukmin ditabiatkan setiap akhlak kecuali pengkhianatan dan juga pembohongan. Sesiapa yang ada khianat dan juga ada pembohongan, maka ia dikira tidak ada akhlak. Dan akhlak merupakan amanah yang besar. Kerana itulah di antara yang diturunkan atau yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak dan mempunyai akhlak yang mulia, berakhlak mulia, satu amanah yang besar. Kita semua wajib kena berakhlak dengan akhlak yang mulia, kerana itu merupakan satu amanah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku sentiasa di dalam kebaikan. Umatku sentiasa di dalam kebaikan, berada di dalam kebaikan selama tidak melihat amanah itu sebagai bebanan. Satu amanah jangan rasa beban. Allah tak ada arah lah kena semayang, kalau rasa malah semayang. Boleh. Jangan rasa begitu, jangan rasa beban. Allah kena bayar zakat pula, kalau ikutkan malah bayar zakat. Kalau dia beranggap begitu, amanah ini satu bebanan, tidak suka dengan apa yang Allah taklifkan, maka tercabut sifat amanah dia di sisi Allah Ta'ala. Dan begitu juga menganggap amanah satu bebanan dan sedekah satu kerugian. Jangan menganggap begitu. Bahkan sedekah ini satu keuntungan. Satu hari Nabi SAW menyampaikan ilmu. Tengah-tengah Nabi ceramah, bangun seorang tiba-tiba, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, bila berlaku kiamat? Rasulullah tak layan, mengajar je. Sampaikan. Dia pun tengok Rasulullah tak jawab, dia duduk balik. Orang pun kata, dua kumpulan. Orang kata Rasulullah tak dengar ni. Kalau Rasulullah dengar, Rasulullah jawab dah. Satu kumpulan lagi, Rasulullah tak mau jawab. Tengok orang tengah mengajar, Rasulullah tengah cakap, dia tanya gitu. Maknanya satu kumpulan lagi kata Rasulullah tak mau jawab. Jadi dua kumpulan. Tapi baginda ini, baginda menyampaikan, habis baginda menyampaikan, baru baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, mana lelaki yang bertanya tadi? Dia pun bangun, saya ya Rasulullah. Mau tanya benda tadi? Saya tanya, bilakah berlaku kiamat? Lalu Rasulullah mengatakan, apabila amanah dipersia-siakan.
Maknanya apa? Akan berlaku kiamat apabila kebanyakan manusia sudah tidak amanah lagi. Sudah tidak amanah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dia kata di akhir zaman nanti, tak tahu zaman kita ke zaman akan datang, di akhir zaman nanti manusia jadi tidak amanah. Kerana apa? Kerana sesiapa yang amanah dia ditindas. Akhir sekali dia akan berkata, aku ditindas kerana aku bersifat amanah. Untuk aku selamat daripada ditindas, aku kena bersifat tidak amanah. Tak tahu zaman kita, tak zaman kita. Tapi hadis ini riwayat Tirmizi menceritakan bahawa di akhir zaman nanti sudah tidak ada lagi sifat amanah kecuali sedikit sahaja. Lalu dikatakan lagi, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan janganlah khianat kepada orang yang mengkhianatimu. Mana-mana kita ini kalau orang percaya kita tunaikan amanah. Jangan orang percaya kita ambil kesempatan. Saya percaya pada awak, saya serah belaka ni, awak tolong uruskan ni, saya bagi awak. Maka orang dah percaya kita pula mengkhianati dia, tidak amanah. Tidak amanah. Maka katanya Rasulullah, tunaikan amanah kepada orang yang mempercayai kamu. Tunaikan amanah. Kalau orang yang mempercayai kamu, dan janganlah khianat kepada orang yang mengkhianati kamu. Tiba-tiba dia khianat kita jangan balas dengan mengkhianati dia. Kita jangan balas dengan mengkhianati dia. Inilah yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahihain, yang disebut daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Munafik ini munafik amal ni, bukan munafik akidah. Munafik amal, dia masih beriman. Tanda munafik itu ada 3. Idza haddasa kazaba. Apabila dia berkata, dia berdusta. Ini yang pertama. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkir. Yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia khianat. Jadi saya nak bagi tahu, kita nak jaga supaya tidak berdusta, tidak mungkir janji, tidak khianat. Kita ada niat baik. Ini contoh, kita ada niat baik. Kalau kita ada niat baik, jangan kita bagi tahu lagi. Contohnya apa? Kita satu hari nanti kita akan dapat duit banyak. Contoh saja. Akan tahun depan kita akan dapat duit banyak. Mungkin kita pencen dapat sekaligus duit banyak. Kita pergi jumpa satu orang, saya janji dengan awak, nanti saya dapat duit, saya akan bagi. Maknanya kita pergi kat rumah anak yatim, kita akan bagi. Tiba-tiba dapat duit, tak bagi sekarang. Akhirnya mungkin janji, berbohong, tidak amanah. 3 dapat. Wallahu alam. Kita sambung akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah